Dah lama tak sebut ni Mul. Bau kuning buat abang pening. Trip 2 hari je, tapi pengalaman dia memang lain macam sikit. Video ni saya shoot masa bulan puasa hari tu. Planning dia simple je. Turun sungai, cari ketenangan dan lihat apa yang alam akan bagi kepada kami. Sepanjang trip ni, kami banyak habiskan masa di sungai, menyusuri arus, mengenali alam dan mencari apa yang tersembunyi di dalamnya. Momen yang paling best sekali mestilah bila dapat masak sendiri, lepas tu makan sama-sama. Simple tapi cukup untuk buat trip ni jadi satu kenangan yang susah sangat nak dilupakan. Jadi, sebelum kita mula, kepada yang baru sahaja bertemu dengan channel ni, saya nak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk belanja saya dengan satu subscribe. Kalau korang suka video macam ni, tekan like. Kalau korang nak komen, lagi bagus, lagi saya suka. Kepada yang selalu support video-video saya daripada dulu lagi, korang memang awesome. Semoga segala urusan korang dipermudahkan dan semoga korang sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah. Baung. Pas besar. Boleh tahan saya dia. Sini, pandai dia. Kita orang nak test jala baru. Ipoh baru berjala. Tengok tu. Di mana boy? Shopee. Dah Shopee pun harapnya pun ni lah memberi apa juga berjasa lah. Berapa kaki ni? Macam kecil ya? 10 kaki lah? Okay, let's go. Kita dah jalan. tepi sini, sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni. Harap ni kembang. Tengok kembang kita. Kita kembang je. Tak cukup kembang je. Biar ikan semua gegar. Nampak gegar tu. Macam tak ada kembang je. Boleh tak? Oh, ada tu. Weh, Ada umpan, banyak tu. Ada umpan. Yes. Umpan saya padu. Aduh, cantik ni saya ni. Umpan tu. Umpan saya padu. Cun umpan. Okey. Umpan memang mantap je umpan. Umpan ni lah. Main ikan apa? Ikan kawan ni umpan favourite kita orang kat sini lah. Saya daripada naik ikan teroba. Dekat sikit. Umpan ikan kawan. Alright, let's go. Sebelum boleh turun menajuk, kami kena cari umpan dulu. Bab cari umpan ni memang kena banyak bersabar. Dah lah susah nak dapat anak ikan, jala pula sangkut dalam air. Terbayang-bayang dia lintah meliang lentuk berenang kat dalam tu. Mujurlah ada Apple yang berani nak turun dalam air tu. Nak harap saya memang tak lah. Ada tak di kalangan penonton yang sama macam saya, geli dengan lintah? Ipoh terpaksa menyelam. Jala sangkut dekat dalam tu. Saya memang tak masuk lah. Kalau air yang slow macam ni, dia tak mengalir sangat, ada rumput. Faham ni lah ada apa. Weh, meliang lentuk dia berenang. Banyak batu ke? Lama?
Assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to my YouTube channel. Haha. Okey. Hari ni tengok tu, saya dengan Ipul. Kita orang nak pasang tajuk. Dah lama dah kita tak pasang tajuk. Untuk tahun 2026 ni, sekarang bulan berapa Bulan 3 bulan 7 hari bulan 3. Ramadan ke 18. Ke 17, sorry. 17 Ramadan. Kita orang nak pasang. Ini adalah trip pertama kita orang untuk tahun 2025 ni. 2026. Mencari baung. Air. Ya Allah, curamnya 2025 pun boleh juga. 2025 pun kita jarang sangat turun sini ya. Ada sekali. Sekali tu kali ya. Kita main jaring tadi. Main jaring tajuk. Tajuk. Tengok air memang sangat mencuram Berbeza dengan masa banjir tu hari. Masa banjir yang kita orang main jaring tu. Ini berair ni. Sekarang bayang betapa dalamnya keadaan ni. Paras air, tengok level air tu. Rumput tu. Yang ada lumut tu kan. Kesal lumpur tu. Sama paras dengan kaki saya kat sini. Tinggi betul. Oh, Ipul, pasang enjin tu. Tidak, jenuh. Dah bawa turun. Okey. Sekarang pun dah pukul 5.54 sampai pukul 6. Sepatutnya dah start pasang jaring dah ni. Dah pasang umpan dah untuk tajuk. Let's go. Selain dari umpan, batang tajuk juga penting dalam aktiviti menajuk ni. Seperti biasa, pelepah sawit jadi pilihan utama kami kerana ia mudah untuk didapati. Biasanya kami cuma bawa lebih kurang 30 batang je. Hai bos, boleh lalu ke bos? Ke boleh bawah tu? Boleh tahan Dia tak boleh je, boleh tak? Tahan. Boleh. Okey. Oi. Ya Allah, dia sangkut. Okey, tarik. Aduh. Oi. Ngam. Sangkut penutup apa? Penutup minyak. Okey, sahabat-sahabat sekalian. 6.18. Ipul baru pasang tajuk yang pertama Memang rasa sangat dahaga betul lah. Tak sampai sejam. Sejam lah lebih kurang. Nak sampai waktu buka 7 berapa Buka 7.22 kan? 7.23. Sekarang 6.18. Sejam lah lebih kurang. Aduh, air dah standby dah dalam ni. Air apa? Sekejap lagi kita tengok. Bismillah pun. Umpan pertama yang kita turunkan untuk 2026. Jangan macam-macam. Dia nak jadi umpan. Kita sabar dah tu. Air lawa. Air ni dia punya kedalaman dah okey dah. Cuma dia dah hampir jernih lah lepas banjir tadi. Dah pun. Let's go. Acara pasang tajuk ni ingatkan cepat je. Rupanya makan masa juga. Sungai ni pun dah lama kami tak datang. Memang sah, penuh dengan pokok tumbang sana sini. Jadi nak tak nak kena cuci dulu laluan. Buka jalan sana sikit, buka jalan sini sikit. Sekali tengok macam bukan pergi mancing, tapi join kerja kontrak bersihkan hutan pula. Penat tu memanglah penat. Dengan panas lagi, haus jangan cerita lah. Masing-masing dah mula kira lagi berapa jam nak berbuka. Tapi biasalah, walaupun penat, benda macam ni lah yang buatkan trip ni lagi ada cerita. Nasib baik waktu berbuka dah makin dekat. Kalau tak, mungkin ada yang rebah dulu sebelum dapat ikan. Hai, betul-betul masuk dalam reba dah ni. Bukan umpan, bukannya tajuk yang reba. Orang pun dah reba dah. Takut pun. Takut engkau tu kena sambang dengan baung lah. Boleh. Ekor sikit. Ada hal.
Mana tahu aku nak kena yang 2,5 kg sini. Okey, mantap. Okey, sekarang 7.24 petang, dah masuk waktu maghrib ni. So pun kita dah boleh berbuka pun. Tangan dah. Sekarang dah ikan. Oh, tu dia. Ni air pul. Pul air kau pun. Katira. Nampak sedap air kau pun. Jadi bagi cawan lah. Akak tu bagi cawan tu saja. Ha? Bagus ada. Oh. Aku rasa macam nak ngecek air kau sikit lah. Setero bagi. Air aku ni air nenas. Boleh aku bawa air sikit bang? Satu banyak ni. Ha? Satu je pun banyak. Banyak Apa ini kan kita boleh minum malam-malam sikit. Nenas kena buat apa malam ikat? Kurma ada. Tuh. Kau ada straw? Ha? Oh, ke straw apa? Dalam sungai ni. Kat sungai makan straw. Buat tu tidak seru tadi kau. Tak straw apa? Okey, doa 7.25 dah. Habis tu kan, tak payah ikat tak apa. Kita tak ada makanan ni, ada. Buah kurma. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Amin. Kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut kan? Ajwa. Berbuka dengan air katira. Sejuknya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia simpan dapat peti di kertas. Oh. Kenapa? Oh ya. Sejuk tekak pun. Oh, sini mak ibu sedut. Hei, 6, 7, 8. 8 kali sedut. Apa? Selamat berbuka sahabat-sahabat yang menonton. Rasanya video ni keluar mungkin dah lepas raya kot. Tak sempat nak edit ni. Kalau masih ada yang berpuasa 6, selamat berpuasa 6. Okey, kita terus sambung boleh? Let's go. Tengok tu, Ipoh dah pegang sauk tu. Bila Ipoh pegang sauk, maknanya adalah sesuatu tu. Tu dia. Suruh Ipoh kat situ. Pasang tajuk kita tu. InsyaAllah. Baung yang pertama. Alhamdulillah. Mantap. Baung pula Oh, ada bunyi tu. Yes, baung pertama 2026. Oh, lega rasa. Lega rasa dapat baung. Adalah kita punya lauk malam ni. Lapar ni tak buka puasa, tak makan lagi ni. Nak minum air tadi lega dah, tapi lepas tu dia lapar pula. Itu dia. Baung yang pertama dah munculkan diri tadi. Dah lama tak sebut ni pun. Baung kuning buat abang pening. Biasanya selepas siap pasang tajuk, kami akan susul semula semua tajuk-tajuk yang kami pasang untuk lihat kalau ada umpan yang dah habis. Tapi tak sangka pula banyak tajuk yang dah mengena. Macam-macam jenis pula tu. Jom kita layan aktiviti kutip ikan di awal malam. Arwan jago. Tu dia. Sorry kamera ya, kameraman. Baung. Baung Arwan. Yang kedua mana ni? Lepas banjir ni memang riah dengan Arwan. Lepas dah? Tunggu, okey. Sekejap bukan sekejap. Itu dia. Ikan haruan sahabat ni. Tak besar sangat ni, dalam 1/2 kilo je haruan ni. Alhamdulillah, haruan buat abang tak keruan. Nah, yang seterusnya strike yang keempat. Duri. Oh.
Baik. Ha, misai dah keluar dah. Tu dia. Mantap. Ui, saya bagus guys. Mai, padu sekilo lebih ni. Sekilo lebih pun. Sedap isap kepala ni pun. Mesti banyak lemak ni. Mantap. Tak ada sikit bagi dia ni. Okey tak? Okey. Ui. Mantap saiz. Saya lompat kan. Bunyi dia berpadu dah. Dalam ni bunyi dia. Nah. Lama. Pegang sikit bol. Hei, besar bol. Angkat tinggi sikit. Alhamdulillah. Bau yang kedua bol Bau kedua. Naik keempat. Ui, ronok tu tengok besar-besar ni bol. Kilo lebih kan. Kilo lebih kan? Saya besar ni. Alhamdulillah. Bau kuning buat abang pening. Ular tiong yang belah-belah hitam kuning. Mana ya? Dia nak tebuk sudah. Oh ni. Nampak tu. Sahabat nampak tak ular tu? Hoi. Nampak punya belang badan dia. Ular ni dia memang kalau ada cahaya memang dia tuju ke cahaya. Tapi ular ni tak ada bisa sebab dia punya ni ular tiong air ni. Ular tiong. Dah nama ular tetap takut. Tapi kalau dah nama ular geli-geleman. Kalau melompat jatuh dalam bot ni mengelupur ni kan. Slow. Okey, angkat. Alhamdulillah. Tahan ni sekilo lah. Okey, ini dia. Baung yang keempat. Oi, sekilo punya saiz. Belah sini tengok. Pasang awal lah tadi tak? Kita sama pasang awal. Awal yang pukul 6.30. Sedap lah. Waktu dia dah tu. Mana pasang malam tadi yang dah pukul 8 tadi itu tak tahu lah apa cerita. Hoi, padu mata tak berapa biaya. Kau. Cuma kau jangan tengok sini je. Okey, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Mantap. Bau yang keempat. Anggaran dalam sekilo 100 juga ni saya dia ni. Padu. Alhamdulillah. Rezeki baung lepas banjir ni. Boleh tahan saya dia Tengok sahabat-sahabat sekalian. Boleh tak? Pegang. Nampak secekak saya tak cukup ni, secekak tak cukup. Baung kuning buat abang pening. Teman. Alamak. Lihat dekat sikit. Ni dia Toman anggaran dalam sekilo agak dah ni. Sekilo lebih lah. Tu dia. Aduh yai. Dapat Toman ni masalah. Kita orang bukan makan Toman ni. Tapi tak apalah. Sebab dia dah mati Buat kemasin tu buat kemasin nak. Tak apa buat perkasam ke kan. Tak pandai nak masak Toman ni. Alright. Boleh lah. Janjikan. Sini. Dah mati dah burung aruan ni. Dia gawang aruan tu. Tengok. Oi, Toman juga. Toman. Berbelang. Dah hidup pun lepas tak? Banyak pula Toman sini. Garu lah Toman. Saya sama macam tadi lah. Toman yang kedua malam ni. Minat betul lah Toman ni. Saya macam tadi juga. Kita lepas tak? Kita tak makan. Nak jual entahlah 2 kilo. Wih, saya boleh tahan padu. Ke nak simpan dulu? Simpan. Tak siapa kan nak. Itu hari kita dapat Toman pun tak ada orang nak beli kan. Besar daripada tadi ya boy. Okey. Ini dia Toman. Dalam 2 kilo lebih ni. Besar juga kan. Aduh lah. Tu dia Toman. Okey bon, sebab kita tak makan, kita lepaskan lah. Okey.
Tu dia Toman sungai selancar. Jangan datang makan umpan kita orang dah. Kita tak nak. Duri. Okay, let's go. Ada duri ni rupanya. Okey, sekarang ni 10:49 minit malam. Baru selesai kita orang melihat tajuk, memasang tajuk semula isi umpan. Dan hasil yang ada mana ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor kat bol baung. Baung 6 ekor. Oh. Ni. Mana kita raga sini sikit. Jauh ah. Nak dia melompat. Okey. Aduh. Ya Allah. Ni 1 kilo lebih dah ni seekor ni. Tu dia. Dia ekor dah 2 kilo. Kan. Aduh. Ya, yang 20 kilo tadi. Oh. Itu Itu padu. banyak umpan tu situ. 2 kilo 8. Alhamdulillah. Ini dia hasil untuk malam ni. Hasil untuk malam ni 2, 4, 6 ekor baung. Haruan ada 3 ekor haruan. Ni paling kecil lah haruan. Okey. Tu Toman mati. Seekor mati, seekor jenis. Seekor Toman kita dah lepaskan balik tadi. Okey. Let's go. Kita bersiapkan apa yang patut pun. Untuk sahabat-sahabat penonton yang bertanya kat mana saya beli pelita ni, saya beli dekat kedai pancing area Kuantan ni. Ada 2 kedai yang jual benda ni. Saya pun dah lama tak pergi beli sebenarnya. The last beli yang ni kalau tak silap dalam bulan 6 tahun lepas. Yang ini bertahan sampailah ke sekarang ni. Tapi dalam Shopee, dalam TikTok setakat ni saya tak jumpa lagi pelita carbide ni. Memang susah kot saya rasa. Carbide ada tapi pelita ni susah nak jumpa dalam Shopee ataupun TikTok. Sahabat-sahabat jumpa, bolehlah beli. Sebab benda ni memang sangat berguna lah kalau tak ada elektrik kat rumah. Saya biasa guna. Kalau tempat saya memang selalu tak ada elektrik. Alhamdulillah, selesai dah kutip ikan baung. Ada juga rezeki untuk kami malam ni. Sementara Apple mandi kat tepi sungai tu, saya buat preparation untuk masak. Menu kali ni simple je. Masak lemak tempoyak ikan baung. Tapi nak bagi lagi padu, saya tambahkan dengan buah belimbing. Saya yang tengah edit video ni pun kecup air liur. Terbayang-bayang kenikmatan dan kelazatan menu kami malam tu. Oh, siap dah ikan. Mantap. Itu tak ada apa. Yang ni kita nak minum ke apa kan. Fotonya. Oh, pasir jatuh. Okey, malam ni saya nak masak ikan baung, masak lemak cili api campur dengan tempoyak. Ini dia ikan baung tadi. Dia pun dah siap potong dah ni, dah siap cuci bersih-bersih dah. Kepala pun dia dah belah 2 dah. Apple ni kalau makan kepala baung ni kena belah 2. Tak belah 2, dia tak makan. Boleh? Lepas tu ni dia. Belimbing dengan daun kunyit. Kena ada, barulah dia mesti dah lengkap. Biasa tempoyak. Santan wajib. Okey. Tempoyak tempoyak ni saya buat sendiri masa musim durian itu hari, bulan 12 tu hari, bulan 2021. Tempoyak tengah ikan durian tengah murah. Memang tempoyak ni menjadi menu utama lah kalau kat rumah. So saya guna tempoyak hari ni. Yes. Tu dia. Wih, bau tempoyak ni padu. Bau dia sedap dah.
Pul, kita berdua ni pun. Kalau ikut macam lapar, habis pula. Ikut lapar, kita dah makan kat tahu lah. Ya. Daun awal dah bunyi. Ada orang ni tak suka daun kuning pun. Tapi kita okey. Bimbing. Ikan tak? Ni ikan umpan ni, yang mana yang mati tadi yang besar-besar, kita orang ambil lah untuk buat ikan goreng. Rugi kalau buang. Sedap ikan ni kalau goreng. Yang ni rajin ni. Ikan ni petua nak cepat masak, dia punya susunan macam ni. Kepala sini ekor, yang ni ekor sini, kepala sini. Dia kena selang-seling macam tu, baru dia cepat masak. Kalau tidak, nanti dia ni berborak dalam tu, dia cepat lama masak tu. Dia berbual. So macam tu lah petua dia. Yang saya amalkan selama ni, supaya ikan cepat masak. Macam ni. Macam ni kan dia borak ni, lambat masak ni. Okey, sekarang ni saya nak goreng ikan masin yang saya buat itu hari. Yang trip saya menjaring dengan banjir dengan Apple, dengan Apple rasa ada berdua kot. Ni dia. Alhamdulillah ikan kering ni memang boleh simpan lama. Tu dia. Ikan kering, ikan terobol tadi. Campurlah dengan ikan, dapat macam-macam ikan lah, sapinya semuanya jenis ikan yang bertulang. Oh, ini kalau makan ni 4 ekor cukup dah. 4 ekor makan dengan pulut pun jadi sangat lah ni. Ada sambal tomes pula. Ikan ni memang lah selalu dengan pulut. Tapi tak ada pulut, makan nasi putih pun jadi. Okey, kita orang dah siap masak. So sekarang masanya untuk menjamu selera. Dah lapar sangat dah. Pukul berapa baru makan ni? Pukul 12.25. 1 jam masak. Gila. Dapur ada satu je. Memang kena bergila-gila lah masak. Satu menu. Menu pula tak ada dah. Rumit sangat. Simple tapi lambat. Oh tu dia. Menu apa hari ni? Itu dia. Nasi putih panas. Ni ikan masin ni yang saya buat itu hari. Ikan goreng garing dengan masak lemak tempoyak, ikan baung. Apa tengok dia punya belimbing. Pada mantap lah. Kau apa? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana taqabbal. Amin. Mulakan bos. Dia. Makan berdua je pula. Tapi dia punya ikan dia macam makan 5 orang ni. Banyak betul. Harap-harap kita boleh habiskan pun. Kepala pun. Mantap. Ni garing ni. Tengok dengar dia punya garing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Jadi Jadi. Okey. Saya pula nak cedok. Macam biasa. Sebab dia pun dah potong 2 kepala dia. Seorang 1 lah. Betul ambil belimbing dia? Dah. Ambil dah. Belimbing. Ada bawa timun tapi malas dah bubur timun. Penuh dah. Pun kita 2 orang je. Belimbing. Lagi belimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Panas pun. Tak panas pun. Banjir pula ya.
Manja. Buat sikit. Tutup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni belimbing ni, ya Allah, sedap ni. Ikan masin pun. Boleh lah. Ikan masin. Ikan ni memang sedap lah makan dengan Lembut tu. lembut pun Memang lah. Ikan bahung. Boleh gaya ni. Boleh gaya. Keras lah sikit. Ni. Subhanallah, ikan masin. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup makan, sahabat-sahabat sekalian. Kepala dia pun dah garing dah, boleh makan macam tu je. Yang siang tu macam ada hanyir sikit kan. Masa siang tadi, berbau hanyir. Dah makan tak ada hanyir kan? Dah goreng hilang hanyir dia. Dia memang lendir dia tu, memang kuat hanyir bau. Dah goreng, hanyir tu lah yang sedap. Tapi tak ada hanyir dah. Sambal kacang kalau ada ni lagi laju ni pun. Ada kicap potong sampai potong okey dah ni. Tak bawa pula lah ni, subhanallah. Nak cepat jadi. Boleh lusang. Lusang tak buang kan? Ikan baru masak memang lembut lah. Nasi. Cukup nasi apa? Cukup Dah habis tadi pun okey je. Okey je kan? Kenyang lah. Okey, selesai kita orang punya aktiviti makan malam ni. So, nak balik tidur. Esok kita tengok apa yang ada di hujung tajuk. Ngantuk pun Let's go. Perut dah kenyang memang ngantuk lah. Ni tinggal je. Kalau nak bawa pun tak ada apa nak bawa. Nak ni. Bawa lah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tu dia. Kita pun dah sampai Pengkalan. Ini dia keadaan air hari ni. Air makin jernih, makin surut. Okey, let's go. Kita tengok apakah cerita yang ada untuk hari ni. Buat keluar jala dulu. Barang-barang yang tak perlu kita buat keluar dulu. Apa je yang tak perlu, jala je aku tinggalan. Jala lah, isi jala dalam guni je. Alright, let's go. Itu dia. Tu dia dah nampak dah mangsa yang pertama. Haruan cili. Pada senyap je kan. Alhamdulillah ada jugalah hari ni manis-manis. Haruan sungai kan. Goreng, potong nipis kan, macam potong tenggiri tu. Goreng, lepas tu bubuh ni. Siri dengan lada. Dia punya pergi lain macam. Kenapa mesti tenggiri? Ke tenggiri sedap pun. Ya Allah.
Okey, tu dia. Haruan. Okay, biasalah saya haruan kat sini tak adalah besar sangat. Tapi kalau kena yang padu, lebih sekilo. Let's go boleh? Kita ke depan. Tu letak bawah. Bawah apa? Bawah. Bila dia masuk bawah tok, bawah papan. Ha kan? Bawah papan. Muncul ni ada ke depan. Macam tu. Alright, let's go. Bawah. Haruan. Hei, ada misai. Ada pun baung. Yang pertama baung untuk hari ni. Alhamdulillah, syukur baung. Sikit pun, baung. Dekat sikit tengok. Oh, baung kuning selancar sahabat-sahabat. Yang mana bertanya sungai mana? Inilah sungai selancar. Korang jangan datang ramai-ramai sini. Sebabnya sini ikan tak ada. Tengok lah tu. Kecil, seekor je. Okay, kita tengok depan lagi boleh? Let's go. Baung. Pas besar. Boleh tahan saya dia. Alhamdulillah. Tu dia. Dia lepas-lepas banjir ni, ni sedap ni buat goreng sambal ni. Oi. Tu dia. Ini baru padu saiz. Baru seronok kan. Perasan nak tadi renjut. Nampak dia tak ada. Dia senyap je. Dia pegang lah. Tengok Jangan sampai lepas. Dia melonjak tu. Ini dia. Ini haruan. Barulah manis saya macam ni. Haruan buat apa tak geruan. Okey. Ada satu lagi. Haruan ni. Bubuih. Oi. Saya padu ni. Oi, Roman ke? Roman ke? Sangat buih tu. Tengok sikit. Masuk barangnya. Tu dia. Tahan. Oh, padu saya tu. Besar tu. Ya Allah. Baik dia sampai tercucuk dalam ni. Sampai lucu ada tu. Padu saya besar daripada tadi tu. Tak saya pun tengok besar. Satu cekak tak kilo setengah ada ni. Kilo lah, lebih dah sekilo. Ni dia ikan haruan Saiz dia anggaran saya dalam sekilo, lebih dari sekilo lah. Saya rasa dalam sekilo 200 kot. Timbang mata, timbang tangan. Tu dia, padu. Let's go. Depan kau ni menjunam tu. Pak tu menekan. Bawa. Baik padu ke. Oi, padu. Ini padu saya ni. Tengok je pun. Oi. Toman ul. Tak toman haruan dapat berbuih dah tu. Padu saya ni. Kalau naik kau full padu. Tapi aku sangkut dah ni. Sangkut kayu. Ditekan terus ke bawah. Tengok naik. Sauk semai. Salah tu. Kau tak selesa tu. Kau pergi ke depan. Kau pergi ke depan. Dia masuk bawah bot, kau tak boleh ambil tu. Mak ai. Labi. Patutlah menekan. Tengok. Ya Allah. Nah. Oi. Labi. Hei, besar. Besarnya lah. Oi, ya Allah. Tu. Satu kerja lagi dia. Sangkut sikit tu. Oi, besar pun. Nanti lah, biar dulu lah. Kita pergi tempat lain. Pokok tu dia bergoyang. Menuju nak ke air. Tengok yang tu. Ambil labi, biar air pun settle kejap lagi.
Jom lah. Ni labi-labi tadi. Kita tengok ikan lah. Yang depan ni insyaAllah ikan. Menekan tu. Depan ni kat bawah pokok ni sahabat-sahabat Tengok. Pokok ni. Nampak daun yang menghijau tu. Hujung jari saya tu. Basah ni. Hai. Ke labi-labi juga ni Bol. Ya dah ni Bol. Bol, biawak Bol. Biawak ni. Biawak Bol. Ekor Aku dah nampak dalam air banyak-banyak ekor tu. Berbelang-belang lah. Ya Allah. Biawak. Kita ke depan lagi tengok apa yang ada. Yang ini kena biawak. Ada biawak melekat tu kat bawah tu. Ya ada. Sekejap lagi kita buat. Okey, yang seterusnya kita tengok. Setelah labi-labi dan biawak, yang ini apa ni? Senyap ni tapi ada ikan dah ni. Berbuih tak? Ya berbuih, haruan tak berbuih. Toman. Oish. Haruan lagi. Haruan saja ni. Dah jadi trip menomad meruan dah kita ni. Menajur ruan. Okey, ikan yang seterusnya, ikan haruan pun saiz anggaran dalam 1 kilo saiz ni. Itulah dia daripada trip nak menajur baung, tapi sekarang ni rasanya banyak ikan haruan. Tapi biarlah haruan daripada labi-labi ataupun biawak. Betul kan? Daripada biawak ataupun labi-labi, baik ikan haruan. Walaupun tak ada rasa macam minat sangat makan haruan, ni dia. Biarlah ikan haruan. Sekurang-kurangnya boleh kat buat lauk. Labi-labi nak buat lauk macam mana? Okey, itu satu lagi tajur yang terakhir. Kita tengok. Bol, nak biar aku sawak Bol? Biar aku sawak. Ni baung. Baung Itu semak ini Baung. Oh, boleh. Oi, boleh tahan saya. Bukanlah gilik pun kau. Tapi dia tu comel lah dia punya ni. Dia punya makan ngam-ngam comel. Macam kat mulut kan. Macam dia letak je. Koyak lah pun, nak koyak pun dia. Dah, tu dia. Ni dia. Silau tu matahari. Baung kuning yang terakhir untuk hari ni. Baung kuning buat abang pening. Okey, macam biasa sahabat-sahabat sekalian. Saya kalau jumpa pucuk paku memang susah saya nak lepaskan. Memang terpaksa kutip ni, terpaksa. Dah nampak dalam kepala. Jadi apa pucuk paku ni petang ni? Ni boleh tahan banyak dia Tu. Ni semua ni yang hijau-hijau ni semua pucuk yang baru naik lepas banjir tu hari. Yepa pun dah tak sabar nak kutip dah tu. Kita kutip sikit dah. Tambah lagi. Macam tu lah lebih kurang keadaan kami pagi tu. Bukan setakat ikan je yang berminat dengan umpan kami, tapi labi-labi dan biawak pun nak tumpang merasa sekali. Dalam perjalanan balik, kami terserempak dengan pucuk paku. Sayur yang bagi kami antara yang paling best sekali pernah wujud di muka bumi ni. Tengok je warna hijau dia yang segar dan pucuknya yang gemuk-gemuk tu, memang susah nak tahan nafsu. Lagipun, kalau dah menu ikan sungai, memang rasa tak lengkap kalau tak ada pucuk paku sebagai pelengkap hidangan. Jadi, apa lagi? Kami pun terus kutip secukupnya untuk dibawa balik ke rumah. Jam pukul 10.16 pagi. Okey, selesai sudah kita orang punya trip hari ni. Ada juga hasil lah. Walaupun 2 ekor ke 3 ekor baung tadi, tak ingat dah. Tapi total dengan semalam hari ni yang dalam ni semua tolak yang kita orang masak malam tadi untuk berbuka tu. Ya Allah, buka pun. Tengok hasil dia.
tonggeng-tonggeng sikit. Tu dia. Inilah hasil keseluruhan ya, sahabat-sahabat. Oi tu bawa keluar. Cuba kita masuk dalam tu. Nak timbang ada tapi tak tahu buat macam mana. Ini dia hasil keseluruhan. Baung ada 2, 4, 6, 7. Malam tadi bakar 8 pula. 2, 4, 6, 7. 8. Dah masak malam tadi. Ni haruan ada lebih kurang 8-9 ekor kot. 2, 4, 6, 8. 8 ekor juga. Sama. Alhamdulillah Ui, dahaga betul Memang rasa betul dahaga dia ni. Selain daripada baung, ni pucuk paku pun satu sebeban kat kita bawa ni. Memang banyak pucuk paku. Pucuk paku ni memang makan tak habis. Cuma kita nak akan bahagi-bahagi sedekah-sedekah lah kat jiran-jiran ke, kat asrap ke. Asrap pun suka kat makan boleh. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang menonton kita orang punya perjalanan aktiviti kali ini. Daripada start tengah hari semalam kita orang pergi menjala ikan. Lepas tu kita pergi mana kita start pasar tajuk. Lepas tu kita orang masak. Lepas tu hari ni pagi pula kita pergi kutip pucuk paku lagi, kutip ikan lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menonton. Sehingga kita berjumpa lagi di lain episod, di lain video, di lain edisi insya-Allah. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Pol. Ada apa nak cakap apa? Tak ada apa Jangan lupa untuk subscribe. Let's go. Balik.